You are watching TVPSS. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Atira dari kru TVPBI SMK Segmen Show. Hari ini 11 hari bulan 4 2026 berlangsungnya Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-52 di SMK Segmen Show. Mari kita saksikan. Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Terpecah perut lenggang lingkung. Dah bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang lekas siap, tolong bonda masak serba lengkap. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. PIBG memang berperanan besar dalam kemajuan sekolah, khususnya dalam bidang akademik dan juga pembangunan pelajar. Pertama sekali adalah segala program di sekolah memerlukan dana. Dan dana itu seharusnya datang of course lah daripada ketupan pelajar dan sebagainya. Dari segi itulah PIBG memainkan peranan untuk membantu pelajar-pelajar mengadakan semua program-program. Kalau Form 5 tu kita ada bengkel, pecutan untuk A+, lepas tu kita ada budak-budak pelajar-pelajar terbaik yang kita hantar ke luar sekolah agar mereka ini dapat meningkatkan akademik mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk pembangunan sekolah PIBG, apa yang kita buat selain daripada kita dapat dana pelajar, kita juga membantu dari segi mendapatkan dana luar untuk kemudahan fizikal dan juga infrastruktur sekolah. Jadi perkara-perkara semini ialah untuk demi kemenjadian seseorang murid itu tidak kira akademik maupun sahsiah mereka. Jadi saya minta agar ibu bapa dapat menyokong dan membantu pihak sekolah dengan membayar sumbangan daripada sebab ini akan diberi balik kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu saja. Terima kasih. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. Jom 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 jom. Selamat Hari Raya dan selamat hari kita. Duit raya diminta, duit hantaran pun boleh juga. Bersalam bermaafan, berpasangan sama kala. Jangan buat andaian, dahlah jom kita beraya. Jom 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 jom, raya dengan saya. Sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mana, baju raya awak warna apa? Nyalakan pelita, hari untuk kita bahagia. Raya dengan saya, Syawal kali ini kita berdua. Itu sahaja liputan pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa serta guru-guru yang hadir pada mesyuarat pada kali ini. Dan semoga PIBG kita dapat terus maju jaya di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya, Siti Nur Atira dari kru TVPBI SMK Segmen Show. Jumpa lagi di lain hari. Bye! Dalam berselokan